Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Yang mana baru sampai channel ni, jangan lupa tekan subscribe, like, comment and share. Yang mana dah lama dalam channel ni, aku ucapkan selamat menonton. So, hari ni aku berada di kampung aku di Kota Baru, Kelantan. So, hari ni aku nak cuba ataupun aku dapat jumpa satu tempat makan yang menarik bagi aku, iaitu kedai mi celup. Di Kelantan mi celup ni menjadi satu best lah. Okey. So nanti aku akan reveal mana tempat ni dan aku akan review kepada korang semua macam mana rupanya mi celup tu. So nantikan video ni. Kedai ni ada macam-macam menu lah. Ada satu nasi air, nasi ayam penyet, mi celup dan macam-macam lagi. So aku lebih prefer untuk makan mi celup. Mi celup sini aku pernah cuba sebelum ni, agak sedap juga lah. So aku cuba. Kedai ni agak ramai juga sekarang. So biasanya kalau ramai yang sedap. That same evening. Persembahkan mi celup. Tengok. Ada kaki ayam, ada perut, ada ayam, daging. Telur gedik. So benda ni aku rindu-rindukan. Kat KL susah jumpa lah kalau macam ni. Ada meatball, perut, ayam, urat, semua ada. Tengok guys, daging ni besar-besar. Bismillah. Daging lembut. Urat berlembut. Perut memang balik Kelantan mesti wajib try ni. Dengan banyak macam ni, porsi macam ni dengan harga RM10, aku rasa memang baloi lah. Semua benda ada. Ya. Apa ya? Tu? Okey. Special 10. Putih special. 10. Pak. Nasi ayam penyet ni. Air siap. Này giờ hả? Ni ya lah. Tidak so. Air siap mana siap. Jauh bang. 21. Celup nasi ayam. Nasi. Ayam kau penyet. Ayam penyet. Bismillah. Ya. Okey, terima kasih. Juara. So tu ada menu. Macam-macam lah. Nasi ayam ada, ayam penyet ada, mi celup ada. Memang sedap lah. Tengok habis. Kucing. Kucing. Alhamdulillah kenyang. So yang mana nak datang sini, korang boleh cari kedai ni. Kedai ni berada di Pasir Pekan, Kota Baru, Kelantan. Kau nampak jalan tu, kita balik Kota Baru. Kedai ni kedai dia. Nasi ayam cabai white. Ataupun korang boleh search je Google nasi ayam cabai white. Memang puas hati lah makan sini. Okay, so
So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa follow, subscribe, like, comment and share untuk video ni. Dan kalau ada apa-apa yang perlu ditambah baik, komen. InsyaAllah aku cuba bertambah baikkan. Okay, jumpa korang di video seterusnya. Assalamualaikum.